Bolehkah buat perkara yang melanggar syarak atau perkara syubhat mata-mata alasan nak tuntutan kerja? Risiko diberhentikan kalau tak buat atau turun pangkat. Kadang-kadang kita kena ikut klien kita pergi tempat hiburan yang haram. Sedangkan kita tak suka tempat maksiat. Kadang-kadang kena sentuh pelanggan perempuan. Bersalam. Apakah boleh? Dia ni bukan dia nak buat maksiat. Tapi dia bekerja dengan majikan. Bekerja dengan syarikat. Dia arahkan untuk kita maknanya tidak menutup aurat. Contohnya kena pakai skirt dalam bekerja. Nah, kita tak reda. Bukan kita nak buat maksiat. Boleh tak gitu? Kita kena pegang tangan perempuan yang bukan mahram. Okey, kita kena buat benda yang zalim, ambil rapah harta benda orang. Contoh kita jadi pengak kuasa. Kita kena rapah harta benda orang yang tidak dibenarkan syarak. Boleh tak? Bukan kita nak buat, majikan yang suruh. Jawabnya boleh. Boleh dosa berlaku. Faham tak lagi? Dengan majikanmu, dengan mumu dalam api neraka berlaku. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi. Kamu nak menolong dalam bab kebajikan dan takwa saja. Jangan tolong dalam bab haram, bab dosa. Suruh masuk dalam masjid pijak ke kasut-kasut tak boleh ikut. Suruh sepak tendang Quran ngaji begitu nah haram ikut. Suruh buat undang-undang yang zalim haram ikut berlaku. Kita jadi hakim, kita jatuhkan hukuman yang menyalahi Al-Quran, semua tu zalim berlaku. Dan saya kata paling kecil, paling atas, Al-Qadhi salas. Yang menjadi hakim 3. Qadiyani finnar, qadin fil jannah. 1 hakim, 2 hakim dalam neraka, 1 hakim dalam syurga. Walladhi yaqdi bil jahli wa huwa finnar. Yang menjatuhkan hukum dalam keadaan jahil dalam api neraka. Walladhi ya'lamul haqqa wa qada bi khilafihi. Hakim yang tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi dia jatuhkan hukuman menurut yang salah dalam api neraka. Walladhi ya'lamul haqqa wa qada bihi wa huwa fil jannah. Hakim yang tahu mana ayat Quran yang betul, mana hadis yang betul menjadi sandaran hukum, dia berhukum seperti itu juga, dia dalam syurga. Nampak? Kita jadi boleh jadi tentera apa semua untuk buat perkara yang zalim dengan kita dalam api neraka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kamu menyudahi arahan-arahan puak-puak yang melakukan kezaliman. Fatamassakumun nar, dengan momong aku bakar dalam api neraka. Faham? Dan kalau kena berhenti kerja, wajib berhenti. Kita berhenti kerja kerana tak mau taat pada perbuatan perintah-perintah yang haram, insya-Allah Allah beri murah rezeki kerja di tempat lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa berhenti satu kerja kerana takut kepada Allah, Allah beri kerja lain. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri pula pendapatan lebih banyak daripada itu. Dia pun tak suka, lebih senang daripada dahulu. Jelas lagi? Takut benda. Kita dulu orang takut duduk dengan kita. Kita dulu orang, kita kawan-kawan lama jumpa. Kawan-kawan lama kerja jabat, takut minum air kita. Takut. Apa takut benda? Ada seorang kerja jabat. Kawan lama. Faham? Kawan lama. Saya jumpa di kedai makan. Dia tegur. Dah kita duduk depan meja luar. Kita pun sapa. Waalaikumsalam. Kawan lama. Dia kerja jabat. Rupanya ada kabel tolong dia kerja. Faham? Ni semua politik belaka ni. Kita kata aku nak duduk kat dia, dia nak tengok dia. Botak kesi muka. Lagi. Saya hidup belah dia. Take openg saya, dia salah habor lagi. Takut kalau kita duduk belah. Takut orang buat kerja lah. Mu kerja belum tentu senang. Aku pun takut pakai BMW. Apa benda manusia? Apa yang gitu? Tahu tak? Jangan. Wa may yattaqillah, kita berhenti kerja itu, jadi pramugara kena tuang arak. Aku takut kepada Allah, aku berhenti. Ya ja'allahu makhraja, Allah pelepah masalahmu. Tu ayat dia. Tu baru ayat 1000 dinar, murah rezeki. Bukan ambil ayat tepek pocos cek bola kedah. Bukan gitu. Baca ayat itu, amalkan dalam hidup. Aku kerja sekarang tempat yang haram, tak kabar haram. Aku berhenti kerja kerana takut padamu ya Allah. Ya ja'allahu makhraja. Bukan Allah akan tolong, garanti tolong. Kat mana tahu garanti tu? Ya ja'al tu. Ya ja'al PM dia tak memang.
Ha? PM mudhari'. PM mudhari' mabni ke murab? Wa fa'lu amrin wa mudiyin budiya wa a'rabu mudhari'an in ariya minuni taukidin mubashirin wa minha. Mu'rab. Okay? Yadribani yadribuna. Okay. Asa yaj'alu. Barang siapa berhenti kerja kerana takut pada Allah, yaj'alu baca. Yaf'alu. Tapi dalam ayat lang tu sukung. Yaj'al. Apa makna? Mesti Allah tolong. Kalau tidak sukun yaj'alu, Allah akan tolong. Kena terjemah begitu. Tapi kalau yaj'al, lang tu baca mati, mesti Allah tolong. Tu kaedah tafsir Quran. Faham tak lagi? Ha? Dah tu mesti dah ha, takut lagi. Betul tak? Nampak? Ha, jangan. Kita bak halal lah lagi. Mu nak jadi millionaire, kata jota-jota halal beres dulu. Nampak? Tapi kalau bak haram berhenti lah. Berhenti lah. Nampak? Ha. Berhenti lah. Nak makan kat ni. Kalau berhenti nak makan apa? Ha, dia main lagu tu pula. Saya dulu mengaji, zaman mengaji, mula-mula mengaji, dia panggil Zuk, seronok mengaji ni. Dah lepas subuh, pukul pagi, lepas lohor, kitab semua, nak dah semua. Faham? Seronoknya mengaji, berhenti kerja. Berhenti kerja. Nampak? Berhenti kerja. Ha? Berhenti pasal apa? Nak belajar gaji dah lah tepi lu. Gaji lu. Faham? Ha? Ada apa? Kenyang janda. Tahu tak? Ha? Boleh pakai kasut macam korang kau. Mu ada jang, kau ada jang kau. Nah. Ha. Pasal bukan nak khabar wajib berhenti kerja. Nak khabar kerana nak seronok ngaji kita berhenti kerja. Nak nikah berhenti kerja. Nak nikah pasal tu berhenti kerja. Kerja makan gajinya. Bukan kerja barang-barang cak yang. Faham? Ha? Berhenti. Nah. Ha. Tak ada masalah. Yang beri rezeki seorang Allah. Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya Allah dua. Huwa tu bukan huma, bukan hum, bukan hunna. Huwa tu saja. Dia seorang je. Razzaq, hak tukang beri rezeki. Orang lain tak masuk dapur. Dah. Ha.